Dalam pendidikan ni, dia adalah satu proses yang panjang. Sebab itu kita kalau lihat sekolah daripada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan sampai ke universiti. Jadi dia bukan satu proses singkat. Jadi dalam pendidikan ni juga untuk melihat hasilnya, dia tidak boleh kita buat dalam konteks kita ambil sini cuba dan kita rasa ni boleh kot. Kita baca ataupun kita dengar atau kita sendiri lihat di negara asing boleh pakai, kita rasa mungkin boleh pakai di negara kita. Satu yang perlu difahami bahawa kita ada keunikan kita sendiri. Kita ada nilai-nilai kita sendiri. Kan? Kita ambil contoh hari ini. Bagaimana di sekolah hari ini kes bunuh boleh berlaku di sekolah. Ya, dan kes bunuh ni pun bukannya dalam konteks yang biasa-biasa, tetapi dengan intention to kill. Intention untuk membunuh tu jelas. Dan kes rogol, kes-kes perkara yang tidak kita terfikir 20 tahun, 30 tahun dahulu tidak ada perkara ni di sekolah-sekolah kita. Jadi sekolah yang dahulu adalah tempat yang selamat, yang mana kita pergi ke sekolah dengan rasa hormat pada guru. Hari ini pelajar-pelajar sebahagiannya tidak lagi punya rasa hormat pada guru, dan guru pun tidak ada keberanian untuk menegur dan mendidik anak-anak kita ini secara jelas pendekatannya, kebimbangannya. Dia tidak pasti nanti kalau ambil tindakan boleh backfire dan semua. Akhirnya guru mengambil mungkin pendekatan tidak melakukan tindakan yang sewajarnya sebagai seorang guru yang boleh dianggap ibu dan ayah pada anak-anak kita di sekolah, tidak dilakukan. Ini isu dia. Apabila kita ibu dan ayah, kita boleh tegur anak kita, kita boleh ambil tindakan yang sewajar pada anak kita, tapi bila di sekolah sepatutnya tanggungjawab itu diambil oleh guru. Sepatutnya guru merasakan dia adalah ibu dan ayah kepada anak-anak kita di sekolah. Dia masuk sekolah pukul 7 lah kata, sampai sekolah 7:30, sampailah dia balik pukul 2 ke lebih kurang. Jadi jam-jam yang dia di sekolah tu, dia perlu melihat gurunya adalah ibu dan ayah. Perlu dia hormati, perlu dia dengari, dan guru itu ada keyakinan untuk menegur, menasihati dan mengambil tindakan. Tapi ini telah hilang daripada sistem pendidikan kita. Kenapa kita mengambil acuan daripada barat, yang kadang-kadang kita lihat hari ini dunia barat itu runtuh nilai dia. Kita lihat bagaimana anak-anak selepas umur 18 tahun dia boleh tinggalkan rumah dia. Dia tidak ada tanggungjawab ataupun rasa obligation dia kena look after dia parents dia, mak ayah dia tak ada tanggungjawab pun. Pada dasarnya macam kita, nilai timur kita, apabila mak ayah kita tua, kita lah jaga mak ayah kita. Itu dalam agama kita ajar begitu. Tetapi di barat biasa untuk anak-anak ini hantar ibu ayah dia ke rumah orang tua contohnya. Itu budaya mereka. Jadi dalam pendidikan ni kita ada budaya kita ada nilai kita ada agama kita yang menjadi panduan. Jadi pada saya, kegopohan dan keinginan untuk melihat diri kita setara seperti negara barat itu, mungkin itulah sebenarnya perangkap terbesar yang hari ini kementerian kita sedang hadapi.